Starting dekat Motek, kita akan pergi Pulau Tenggol. Untuk trip kali ni aku nak sharekan dengan korang trip aku untuk ke Pulau Tenggol dengan Tourism Malaysia. Perjalanan kita orang menaiki bas daripada Putrajaya sampai ke Dungun. Time sampai dah malam, kita orang stay dekat Permata Resort Dungun. Bilik dia boleh tahan besar juga, siap ada ruang tamu, satu katil queen dan satu katil single. Kelengkapan lain semua komplit. Lokasi resort ni terletak betul-betul depan pantai. Kalau korang nak datang staycation kat sini pun sesuai. Tapi macam dekat awal video aku cakap, kita orang nak pergi ke Pulau Tenggol. Untuk ke Pulau Tenggol, korang kena ambil boat dari JT Kuala Dungun. Perjalanan lebih kurang dalam 40 minit. Pulau Tenggol ni sebenarnya salah satu hidden gem yang ada dekat Terengganu yang ramai tak tahu lagi. So aku akan sharekan dengan korang pengalaman aku stay dekat sini 3 hari 2 malam dan apa aktiviti yang aku buat dekat sini. Okey, untuk test audio Akaso 360. Sekarang aku kat pantai. Kalau korang dengar bunyi ombak, ada angin juga. So korang boleh dengar clear ke tak clear voice dia. Sepanjang video aku daripada KL sampai ke Pulau Tenggol ni, aku shoot pakai Akaso. Aku ada masukkan low light dia macam mana, view time atas boat, apa semua. Bagi aku Akaso ni okey lah untuk kalau korang baru nak try kamera 360, nak belajar-belajar, nak explore macam aku. Untuk first kamera 360 aku guna Akaso. So macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.